sikit sambung balik yang projek bunyi kasak ni. Ni kita bawa mai ke AT Motor di saudara Komen use. Dia kata nak kena buka, takut dia kena longgak ke apa ke, tak apalah. Kita tinggal bagi dia. Kita mai tengok lah. Dah ambil gambar pelan-pelan, tengok apa yang rosak. Okey. Okey, dah tukar dah tensioner tapi bunyi juga. Nampak gaya kena buka lagi. Okey, ni tepek dia. Dia longgak tu macam gap dia tu jauh sikit. Tapi tak pastilah sama ada tepek ataupun ada benda lain lagi dalam cam pun kita tak buka lagi, baru sampai kat ini. Tapi ni longgak dia tu lain macam lah. Dah dekat dengar ni macam yang bunyi ni. Ada ni. Galak. Apa? Track fighter apa dah? Apa? Ducati apa? Oh. Tak update. Ha? Kalau ini buat tak Ada lagi. dalam piring belakang. Piring buat kecap. Apa? Ni sudah jumpa. Oh. Ini kan. Oh, dia. Dah. Paling-paling je. Okay lah, tu nampak dia punya ni longgak ah. Macam bearing cam ni. Bearing cam pecah. Bearing cam dia pecah. Sebab sebelum ni top speed 200 dapat. Okay, tu lah nampak dia punya bearing cam dia longgak tu. Jadi tensioner dia duk main tu, dia bunyi kasak. Luar. Alah. Tu dia. Tak masuk dalam. Dia kacang-kacang tak etui dia ya. punya tu lah. Dia punya apa? Sarang dia tu. Tu. Dia kacang-kacang dia tak etui. Oh, tak keluar. Dia makan dok. Makan. Ni ya, dia punya bearing cam pecah. Tu. Dia punya bearing. Kita kat bearing cam.
Dua bomo kita bi. Marin bomo puli. Ha, ni tak payah nak jumpa bomo. Main je lah. Tapi tu dia macam bom. No. Dia kena betul semua. Ni ya bearing dia. Pecah. Pecah terus. Dia. Okey ya, bearing dia. 61906 SKF. Tadi nak pakai NTN tak ada stok kat kedai. Kita ambil SKF pun okey. Okay, kita press masuk dalam cam. Cam okey, tak ada masalah apa. Ada? Nama pemain Jui. Aku technician Jana Kosa. Sorry ass DJ.
Okey, hilang dah bunyi. Tu dia. Dah sengap. Okey. Hilang bunyi. Okey guys. Sepetang saya dekat AT Motor. Terima kasih banyak kepada saudara Yus Pomen dengan dia punya bos saudara Ijam yang rumus buat motor NBX ni petang ni siap semua. Oh, saya rasa dah okey. Okey. Pada sahabat-sahabat, bos-bos, guys, tolong guys subscribe